Kalau korang jenis culas, bayar sewa atau suka sepakan rumah, korang skip video ni sekarang. Korang penat cari rumah sewa kat Sungai Petani yang saiz besar, tapi owner pula cerewet nak mati. Okey, sini Kak Azhar ada satu unit premium di Bukit Bayan. Rumah dia punyalah luas, tapi yang paling mahal, owner dia Masya Allah tersangatlah baik dan mesra. Okey, tengok ruang yang Kak tunjuk kat dalam gambar tu, yang mana dia adalah super terrace. Saiz rumah 26x75 di lorong Emilia, Bukit Bayan. So memang jauh lebih luas berbanding dengan teres yang biasa. Okey, yang mana di kawasan rumah ini pula berada di kawasan elit, kejiranan selamat, security 24 hours, dan yang paling penting korang takkan sakit kepala sebab owner sangatlah baik, alright, dan mesra, best gila. Jadi kat sini nak bagi tahu, cuma the owner, minta maaf ya, amanahkan Kak Azhar untuk cari penyewa yang betul-betul berkualiti sahaja. Okey, unit ni khas untuk pasangan Melayu Islam yang bekerja tetap, pembersih dan juga pandai jaga rumah. Kalau korang jenis culas, bayar sewa atau suka sepakan rumah, korang skip video ni sekarang. Korang rasa koranglah penyewa yang bertuah yang kami cari. Okey, Kak Azhar dah siapkan satu sale page kat bawah ni untuk korang terus contact Kak Azhar. Korang bertengok semua gambar. Kalau nak gambar yang lebih lagi, PM direct pada Kak Azhar. Kak Azhar akan tunjukkan detail dan kita set ke appointment untuk you buat viewing tengok rumah. Alright. Jadi jangan lupa kawasan Bukit Bayan, you all semua tahu kan, dia ada taman yang cantik, okay, di atas bukit. Kawasan tu pun actually tak adalah rural area kan. So tempat dah naik. Di bawah kawasan tu, masuk tu dia ada dia punya commercial unit juga, ada kedai-kedai di situ, dah start naik membangun. So you all boleh tengok, orang Sungai Petani semua dah tahu kawasan Bukit Bayan. Jadi you all tengok nanti, setkan appointment dengan Kak Azhar untuk tengok unit tersebut. Okay, bye. Assalamualaikum.